Okey, ni amalan ni saya nak bagi amalan orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Amalan bagi orang yang ada hajat yang besar. Hajat kecil jangan buat, ni hajat besar. Kalau ada hajat besar, buatlah. Kaifiat ni sangat mustajab. Alhamdulillah. Pengalaman yang saya bagi kepada kawan-kawan, maka semua yang buat Allah kabulkan hajatnya. Alhamdulillah. Segi fikir kata mustahil, tapi Allah bagi dengan asbab ni. Jadi siapa-siapa yang ada hajat besar, buat kaifiat ni. Sembahyang hajat ni macam biasa 2 rakaat, tapi waktunya pukul 3 hingga pukul 4 sahaja. Lepas tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rakaat pertama baca 10 kali qul ya ayyuhal kafirun selepas baca Fatihah. Kemudian rakaat yang kedua baca qul huwallahu ahad 10 kali serta baca Fatihah. Selepas itu sembahyang 2 rakaat sampailah memberi salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, angkat takbir lagi sekali. Tengok, Allahu Akbar sahaja aku sujud syukur kerana Allah Ta'ala dan hati dia. Jadi kita pun Allahu Akbar sujud. Dalam sujud tu baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Lepas tu baca selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 10 kali. Lepas tu baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar 10 kali. Lepas tu baca Iqra bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq sampai habis. Lepas tu minta. Nah, minta ni kalau ada doa Arab baca, kalau ada doa Arab baca Melayu, minta dalam hati. Berbicara dengan Allah dalam hati kita. Minta Allah kabulkan. Lepas selesai kita minta, tengok Ustaz, bangkit balik. Allahu Akbar. Bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Jadi mengangkat takbir sujud syukur itu dalam keadaan duduk. Memberi salam pun dalam keadaan duduk. InsyaAllah amalan tu saya ijazahkan. Ijazah ni maknanya saya ambil daripada guru, saya bagi balik. Saya hantar itu mana ijazah. Kalau siapa-siapa yang saudara saya nak ikuti rekaman pun, valid, amalkan. Dia sudah mendapat ijazah ammah untuk diamalkan. Orang yang dapat cara penjara live ni dapat ijazah khusus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya ijazah ni mana? Izin beramal. Allahumma salli ala sayyidina. Lepas tu siapa-siapa nak bagi pula orang lain pula, sebar-sebarkan ilmu Tuhan ni. InsyaAllah. Cuma satu ya, dia kena habaq. Hak ni kami ambil daripada guru kami. Maknanya kami ambil daripada guru kami. Jadi mengalir barakah balik. Mengalir barakah guru-guru kita sebelum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.